Oh, silakan. Apa? Apa dianya? Dulu Encik Lee ada berkata, kalau ada duit lebih sikit tu, sila datang berjumpa Encik Lee. Sebab itu saya datang sini hari ini, untuk berundinglah dengan Encik Lee. Oh, itu no problem. Sekarang dah ada duit? Adalah sikit-sikit. Berapa? 500. 500 saja? 500,000 aja. 500,000? 500,000. Begitulah gayanya kalau nak menyimpan dan melabur. Wah, awak ni diam-diam aja. Nasib, rezeki Encik Razali. Nasib orang. Baiklah, kalau betul-betul awak nak minta tolong saya laburkan, no problem. Mana duitnya? Wah. Baiklah. Mula-mula kita ketepikan 100,000 dulu untuk workshop awak dan lain-lain. Lepas tu, kita laburkan dalam pasaran saham yang tertentu untuk awak. Bakinya, kita laburkan dalam pasaran saham yang perlu untuk awak. Sebelum saya teruskan perkara ini, tentang bayaran Encik Lee pula, bagaimana? Oh, tentang bayaran tu terpulang kepada portfolio awak. Portfolio? Apa benda itu? Portfolio ini adalah kandungan saham-saham yang terlibat dalam pembelian awak nanti. Misalnya, kalau saya belikan awak Besi Malaysia, Amanah Saham Kita, Bank Selamat Berhad, Kromek, keempat-empat ini adalah portfolio awak. Sebenarnya, portfolio ini ialah senarai pelaburan awak. Tak ada ke bayaran yang lain? Beginilah. Bayaran yang lain tu ada. Awak dikenakan 1% daripada harga jualan dan belian. Selain daripada tu, awak dikenakan stamp kontrak, cukai stamp, dan duit bayaran untuk broker. Encik Razali, orang jual beli saham ni macam mana? Saya kurang faham lah. Beginilah. Ini adalah nama syarikat-syarikat